Kayu kan. Okay guys, let's go. Okay guys, aku tunjuk makanan dekat sini ya. Oh lama makanan Hong Kong ni. Dia ada oatmeal, bean, yang ni bacon ni babi ni aku rasa. Hot dog tak halal lah. Ni patty, burger steak kan. Lepas tu ada noodle, macam-macam lah. Roti canai. Sampai sana ujung sampai sana. Aku pun ambil tak banyak lah. Macam ni je. Takut tak boleh habis makan kan. So berehat kejap. Kita dekat sini ada yang hisap rokok, ada yang hisap IQOS. Aku seorang hisap vape. So korang tanya ambil vape datang ke sini ke tak? Aku ambil je, aku ambil 3 vape. Dia tak kacau. Tapi sepatutnya tak boleh, macam tak boleh. Tapi aku ambil. Tak tahulah, nasib kot, ikut nasib kot. Aku just lepas je. Dari Malaysia tak ada apa, sampai Hong Kong tak ada apa. Lepas saja, tapi masa balik kena buang kot. Tak tahu. Nanti update. Straight going. No registration. Can I get your name, please? Adrian Low. Adrian. Adrian L O. Adrian Low. Yes. Sorry. Yep. Thank you. Alright. Sekarang kita dah sampai dekat dia punya first session. Aku tunjuk sikit lah kan. Nah, macam ni. Presentation lah. Nanti dia nak cakap-cakap kan. The workshop is going to start in 5 minutes. Please find your seat. You have your headphone for the interpretation. Okay, so ladies and gentlemen, and a very special to our dedicated work on the electric vehicle revolution. Others from all over the world to expand best knowing autonomous driving. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi. Selamat pagi ya. In the forefront of the automobile revolution. The second one is what China have done. 好的，谢谢大家。 Is evolving and why? 也感谢我们香港大学的建议，飞机慢慢的飞到有目标，大家可以想象，现在汽车有这种历史，我们要分开这个例子，maybe have more more look at the architecture. This is the redundancy control system. 因为也知道中国的新影视力很厉害，小鹏呢，在中国新影视力里面是坐在前面。我觉得 exhaust module, and then they will help us increase the 时代，去年在小鹏汽车的科技日，何小鹏也正式提出来是小鹏汽车，然后帮助我们的座舱有更智能的、更大的。 Alright guys, so session sekarang dah habis. Makan makan sekejap. Nanti kita nak ada, dia sekarang ni awal lagi 12:30. Kita punya badan pun dah sakit. Lepas tu makan-makan sikit. Nanti kita nak pergi petang kita nak pergi tengok flagship store dekat bawah. Lagi sekejap lah lagi. Ada McLaren, Expert, Tesla semua. Lagi sekejap lah kita nak turun ke bawah, tengok dia punya store dulu. So dalam lunchtime ni, apa yang syok adalah semua, yang ni syok sekali ya. Smoked salmon dengan ham. Tengok aku ambil ni. Wah, rehat baru habis makan salmon. So inilah Hong Kong. Actually Hong Kong kan, korang ingat dia panas. Dia sebelah China saja. Dia pun ada sejuk. Hari ni dia punya season okey, sejuk. Dia angin kuat tengok. Rambut Adrian dia tebang. Kalau macam Malaysia ni, dia kena tunggu hujan baru dia akan sejuk. Dekat sini dia memang ada angin. Season lah.
Tadi presentation tu dia agak panjang sedikit lah. Nanti kena sambung sampai pukul 4. Kita baru pergi ke satu tempat lagi, duduk kereta lah untuk tengok Xpeng punya baru punya kereta dan juga kereta yang boleh terbang tu. Rehat kejap. Okay guys, so kita tangkap sedikit gambar lah. Sebab Hong Kong ni dia memang famous untuk orang tangkap gambar kan. Mega view cantik sikit. Cantik. Jom kita pergi jalan-jalan jap. Wah. Show. Oh, ni lah dekat luar Hong Kong. So sekarang ni aku nak cari dia punya itu Xpeng punya store, tapi aku nak tunjukkan Hong Kong bagi korang sedikit. Dia lebih kurang macam China tau. Dekat sini nombor plate yang cantik. Lepas tu kereta kebanyakan EV juga, kecuali taksi. Ni. Ini yang style ni. Ni dia Porsche dekat sini. Porsche punya center dekat dalam. Ada GT3 RS. Oh lama. Porsche. So dekat depan pula ada Tesla. Ni nampak Tesla. Lepas tu McLaren tu. Dekat sana McLaren. Dekat sini Xpeng. So the main point untuk kali ni punya video adalah aku datang sebab Xpeng. Sini cantik tu. 呢度好漂亮啊！呢度 snap 下先。Okay guys, ini semua orang Malaysia ni, orang KL. Semua YouTuber ni orang KL. Kita semua satu Malaysia. Tunggu nak masuk Xpeng, kita nak tengok dia punya showroom ni. Oh guys, rupanya yang itu bukan flagship. Kita pergi yang satu lagi. Okay, jom. Guys, dekat sini kan, kalau bagi aku jogging kan, 1 bulan pun boleh tu. Kan, kalau jogging macam ni tak payah bawa kereta. Malaysia mana boleh. Kopi jogging dekat Pudu lah. Pudu, Jalan Alor. Jalan Alor. Sungai Petani mana boleh jalan macam ni. Kan? Sini tak sama. Kau tengok dia punya orang, kau pun dah tahu dah dia. Ramai orang dia ada energi sikit. Oh, ni orang dia buat kurus dah tak gemuk macam aku. Tak apa, korang pergi dulu. Aku pun harap kan datang sini kan, tak nak ambil kamera footage banyak-banyak, nak enjoy, tapi tak boleh. Kamera berlambak dah bawa. Dia sini kan, dia punya building semua cantik-cantik. Dia macam ibarat 24/7, seminggu 7 hari. Dia memang full lah dia punya orang ni. Jalan kaki macam ni. Culture lah, dia setiap tempat punya culture memang tak sama lah. Dia lebih kurang macam China lah dekat sini. China Old City. China Old City. Jambatan. Man, sini tangkap gambar cantik. Tangkap ke bawah. Ada je di panas. Sini. Ni lah guys, dulu masa aku tengah berlakon dengan Jackie Chan kan, ni yang kita datang sini kan, yang dia jatuh dekat sini kan. Masa tu aku berlakon dengan dia, Jackie Chan. Dari atas tu, tingkat 46. Kita turun. Tak mati. Tempat yang macam ni lah. Tempat construction macam ni kan. Kita jatuh sampai sini. Pong macam ni. Okay guys, kita dah tiba dekat Xpeng sini. Kita masuk tengok. Sini ada sebiji G6 yang warna orange. Actually bagi aku dia punya design ni dia macam Model Y, tetapi dia bukan Model Y. Dia ada dia punya cara tersendiri untuk buatkan kereta dia macam ni, tetapi colornya cantik, orange. Yang ini pula. Yang ini cantik lah. Yang ini X9. Xpeng. Setengah orang dia panggil Xpeng. Tapi betul-betul dia Xpeng lah. Sebab Chinese kita panggil Xiaopeng. Dah datang dekat dia punya kedai ni, dekat Hong Kong ni, showroom X9 G6.
Sekarang dia buat aku rasa macam nak jual Tesla aku. Tak tahu nak tukar kepada Xpeng ke tak. Boleh tahan. Ni dia punya seat semua ni ada massage tau. Macam lebih power daripada Veil Fire lagi. Depan dia kalau nak cakap simple pun tak simple sangat. Fast charging as usual lah. Yang ni wireless charging, tapi yang ni dia tak boleh pusing lah. Tak boleh, dia tak macam BYD boleh pusing kan. Steering tu aku memang suka. Kompartmen ada dua, atas bawah. Okey. Sini tekan. Push. Tekan sekali dia tak boleh tutup lah. Korang kena manual tutup je ni. Dekat belakang sini pula dia ada LCD. Tapi kalau bagi aku nak pilih yang orange tu dengan ini, actually X9 power guys. Kalau bagi Veil Fire kan, dengan ini kan, aku lebih baik ambil ni. Every revolution begins with one simple question. What if technology truly understood people? At Xpeng, we never set out to just build electric cars. We set out to reimagine mobility through the lens of humanity. Our AI doesn't just respond. It listens. It learns. It adapts to your world, your rhythm, your needs. From predictive driving to over-the-air updates,